Rupa-rupanya tuan-tuan, alam barzakh ini adalah suatu alam yang lebih luas daripada muka bumi ini, yang lebih indah daripada muka bumi ini. Tuan-tuan duk ligan tiap-tiap 2-3 bulan kira nak pergi berjalan, Quran tak habis-habis daripada tahun lepas. Tuan-tuan duk ligan dengan niaga sampai tak sempat untuk berpuasa sunat daripada tahun lepas. Kalut dengan dunia, apa yang kita kejar dengan dunia ni tuan-tuan. Sedangkan kehidupan di sana rupanya bila orang pergi sana, ya Allah, ingatkan alam barzakh ni umpama satu tempat 4 segi, kemudian boleh duduk macam tu je lah. Tak, alam barzakh ni alam yang luas, dengan sungainya, dengan buah-buahannya, dengan bukit bukaunya, dengan pemandangannya. Bahkan kata Rasulullah boleh berjumpa pula dengan orang lain. Allahu Akbar, boleh berjumpa tuan-tuan dengan orang lain. Kita duk ligan apa dunia ni dah. Tempat rehat kita di sana, di dunia ni adalah alam untuk kita habis-habisan beribadah kepada Allah.